Kepada viewer, ini bukan paid review ini betul. Jujur dari hati. Ayo. Betul. Mantap dibayar. Mantap. Jujur, mantap. 10 je. 10 je. Sepatutnya 100 lah. Kita orang tu ikut kan nak bagi 1,000,000 titik 000 1 juta. Betul ke Samsul? Betul. Serius. Samsul. Muka saya happy kan? Malunya. Pada pandangan saya untuk majlis malam yang berlangsung di Wisma Sejarah, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan unexpected lah dari apa yang kita orang bayangkan. Dari servis, makanan, catering semua memang TikTok lah, dari luar dari apa yang kita orang planning sebenarnya lah. Alhamdulillah. Yang paling kami puas hati dari segi busana dengan plumbing dan setup juga. Baju pengantin dia up to date. Cantik ya. Yang paling terbesar, risau mahal lah dengan ada penambahan duit sikit kan dari segi ekonomi sekarang. Tapi alhamdulillah daripada permulaan kita orang booking sampai penghujung, Allah pemudahkan segala urusan lah sampai settle penghujung, settle payment. Kak Ju dah banyak tolong lah. Betul. Alhamdulillah. Pengalaman rasanya semua okey lah dari segi servis semua. Baju, Makanan yes dia. Makanan tu paling penting kena kekalkan. Okay. Sofa sedap ya? Sofa sedap. Alhamdulillah. Okey, kalau Tak ada, cuma harap abang fotografer okey je lah. Kalau tengok gambar kita orang kan, kalau layan kerana klien yang lain. sofa fotografer kami macam mana pada pandangan awak? Mantap. Best Dia layan semua Yes, Walaupun betul. pening-pening, Walaupun tapi best. pening kereta tapi okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, apa Baju. maju lagi Baju dia memang cantik, up to date. Ramai pergi cantik lah dekat wedding tu. Yes. Alhamdulillah. Ramai cakap kita orang berani mati pilih baju colour pastel kan. Oh ya? Betul. Dia macam seri dia naik. Alhamdulillah. Orang pertama family kita orang lah. Kita orang akan recommend kan kawan-kawan, siapa nak PM tepi boleh. Kita Okey. orang hantar. Terima kasih. Okey, kalau nak terangkan pengalaman anda dalam satu ayat je, apa ayat tu? Apa tadi? Hantar. Boleh sama-sama tak? Yeah. Mantap. Mantap. Comel je.